Hi TCF. Hi. Hi. Hello. What up? Happy dia. I'm your listener all the way from the UK. UK, what What's up? up? Ulu Klang. Yeah. I'm actually Johorian, Okay. but currently studying in the UK. Oh, Alright, man. JB, dah JB. Excited dah jauh Dah JB. Just want to say I really enjoy listening to your podcast. Yeah, Alright, man. Pecah gilas ya. Yow. Kira UK ya, bawa slang. Okay. Oh ya. Pecah gilas ya. Pecah gila ya. Macam gila lu. Memang rabat punya gelak every episode. Alhamdulillah. By the way, I have a story to tell. Probably you guys can share during the podcast. Okay, go je. Bring it on. You can make me anonymous. Actually, I do have a GF, but don't know. Somehow she kept distance from me. True friend lah. We kenal each other dah lama since we were kids. Faham korang faham Okay. And since then, I already like her so much until today's date. Alright, man. We did confess to each other, but we want to keep our relationship in halal way. So we decided to not couple, but instead friends till marriage. Damn you. But I do not know why suddenly she tried to distance herself from me. Okay. Like the day before this happened, everything okay je, borak macam biasa. Borek macam biasa The Heil. The Heil. Dia hal. But like I said, tiba-tiba je dia jadi macam tu. Actually not the first time this happened before. This pun pernah, but dah okay balik. This time pun we don't bergaduh, just tiba-tiba je jadi macam ni. That's all I want to say. Thank you anyways. Oh, well, most welcome. Thanks, man. So Yeah, man. maknanya girlfriend dia just hilangkan diri lah. Bukan. Dia like keep distance. Keep distance lah. So keep macam dah distance tak lah. contact sangat, hilangkan diri lah. Ya, itu dah dia punya worries lah sekarang Yeah, correct. Normal Distancing lah. ya, distancing. Normal lah. Tak lah, maybe pasal kau jauh and dia ada kehidupan dia dekat negeri dia, kat Malaysia ke, kat Johor ke apa kan. Ya. So wah, kalau nak fikir buruk kalau aku jadi kau, aku dah fikir buruk banyak ah. Ada cana. Kalau aku jadi kat tempat dia lah. Sebab kau dah macam beruk. Yalah bro lah. Kokang lah. Kokang. Tak lah, macam kau confirm macam curious so, macam asal kau macam gini tiba-tiba Ya. That question mesti ada muncul Ada orang lain ke? Ya. Kau busy melepak dengan lelaki lain ke? Ataupun pasal bila kau dekat negeri jauh, kau tak dapat jumpa dia selalu, kau jadi macam apa dia panggil tu? Jadi apa sekejap? Apa distancing? Tak tentram lah. Oh. Ada lagi satu word aku lupa lah. Kau Okay. macam tak tentram. Oh, the trust issue will be a problem. Ya. Kau akan jadi jantan sick lah orang panggil. Okay. Tu masalah dia. Macam mana Li? Kenapa selalunya orang distancing? Maybe Covid lah. Covid distance apa? Influenza lah. Sekarang influenza sekejap. Influenza. Ya. Okay, aku not a doctor love ataupun apa, tapi kalau sikit demi sikit aku boleh cakap, maybe pasal sibuk dengan bekerja. Ada benda yang nak disettlekan, maybe pasal selalunya korang berbual, habis tu sekarang tu maybe dia dah penat sangat dengan dia punya pekerjaan dan sebagainya. Okay. And that's why dia macam distanckan diri, maybe aku tak tahu sampai bila dia akan buat macam gini. And aku kalau kau betul-betul sayang dengan dia kan, maybe kau boleh turun sendiri pergi kat tempat dia. And Dia dekat UK Li. tak apalah. Oh, flight mahal ni. Kalau sayang sanggup saya. Tak apa. Aku ada idea untuk dia. Siapa nama dia? Oh, tak boleh bilang kan? Tak ada nama. Hire kita jadi PI. Kita check kan kau. Betul apa? Betul lah. Syullah. DM kita. Okey lah, Johor apa? Ya. Ah. Okay, apa yang aku boleh cakap tadi, aku kira husnuzon lah, kan? Husnuzon. Maybe pasal dia tengah busy, dia penat ataupun apa, and dia punya cara. Ni bukan first time. Oh. Tapi Nuzon kau kenal? Kenal. Kenal eh? Yalah, who's Nuzon? Aku tak kenal. Yalah. Happy tau Dil. Who's Nuzon? Who's Nuzon? Who Nuzon? Nuzon. I don't know what Nuzon. Ya. Aku kenal. Terus Terus kan Dil. Aku boleh add mana? Tak, maybe pasal dia busy. And etc. Sebab tu dia kadang-kadang dia distancing dia punya diri daripada dia. Bukan first time. Kalau bukan first time macam Dia punya isu pasal sekarang kau tengah belajar kat UK. So dia jauh kan. So dia punya relationship tu dah tak selalu jumpa ke ataupun
salah satu busy, lagi dia punya time difference. Ya. Dekat UK mungkin siang, tapi kat Malaysia malam. Okay. So timing pun main peranan juga. Macam mana nak call. Ya. Kalau message pun macam okay, dia ni message, tapi nanti dia ni tengah tidur apa, bangun baru, kira lama kan nak tunggu dia punya reply tu semua kan. Dan lagi satu aku boleh add on is maybe pasal apa Adil, dia nak memahami lelaki ni. Kau tengah belajar, aku tak nak kacau-kacau kau lah. Okay. Itulah aku punya fikiran. Lagi satu dia pasal diorang remain as friend. Okay. Remain as friend pasal nak keep the halal way. So perempuan tu mungkin macam kawan je apa. Unless kau express kau punya ni. Diorang dah confess, tapi maybe pasal dah jauh, dah berjauhan apa. So perempuan tu mungkin lah aku macam fikir macam alah kawan je apa, tak matai apa. Yalah. Mungkin dia kat sana pun ada perempuan lain. You know, perempuan overthink that kind of things. Aku kalau jadi dia, aku enjoy kat UK. Yalah. Banyak member. Tak boleh cakap macam. Pasal kalau orang tu dah sayang, dah kenal daripada kecil, dia cakap Bro, biarlah Cap, kau belum respect pergi lah. Scotland lagi. Tengok Usul Scotland Chicks kat Scotland. Pergi tengok. Suruh buat kawan je apa, tak salah apa. Ya. Kawan study ke apa kan. Yalah, contoh lah kan. Kawan dengan awet-awet masalah kat sana, campur, kenal diorang dulu kan. Jadi kau hilangkan stres kau. Kau tak terlalu fikirkan dia. Dia ada kehidupan dia kat sini. Betul. Tapi korang pun dah confess yang korang nak jadi kawan apa. Then kau kena explore kau punya like circle of friends kat UK, buat kawan. Jadi kalau kau dah ada ijazah, kau dah pass, satu hari kau nak patah balik UK pun kau dah ada connection. Tak, diorang confess love. Yalah. Tapi remain friends. But just want to keep halal way lah. Senang kata kalau aku nak straightforward kan. Straightforward dah tadi. lah. Siapa nama dia lelaki tu? Member kita yang kat UK ni? Siraj. Siraj. Dah lah Siraj, aku rasa kan, kalau aku nak terus terang dengan kau, lu punya chicks, so move on. Betul. Move on. Tu yang aku nak dengar. Sebab apa? kalau kita fikir jahat kan, kita fikir jahat lah, budak jahat punya lah kan. Jahat. Ini time leceh lah kan. Gua tak mahu lah. Dia dah kat UK apa, chicks semua banyak apa kan. Gua lagi kat sini waste time. Buat apa? Yes, exactly. MOVE lah, ON. Move on. Kalau aku enjoy UK, belajar betul-betul lah. Mak opak pun hantar ke tolong kau ke apa. Belajar, kenangan chicks. Dan lagi satu, Siraj. Siraj. Kalau kau ada time kan, kalau kau dapat contact dengan dia balik, berbual dengan dia. Kalau kau betul sayang dengan dia, kau tanya dia, siap, kau tak mau macam diamkan diri ataupun siap fikir yang bukan-bukan. Once kalau kau dapat berbual dengan dia, that's it. Kau boleh tanya yang macam-macam apa yang kat dalam fikiran kau. Betul. Dia untung kau. Kau tengok kalau school holiday dia naik train dia dah sampai Paris, Belgium. Beberapa chicks tu dah boleh jumpa. Yalah. Netherlands. Okey lah bro. Kalau kahwin leceh lah. Kalau kau nak fikir enjoy kan, that's it lah. Fikir enjoy lah kan. Tak orang tak kita apa. Tak lah, kita tak. Gini. Aku rasa lagi satu pasal diorang dah kenal dari kecil kan. So mungkin dah terlalu lama. Lepas tu macam aku tak tahulah. Itu dah punya ni. Kalau aku on hold, chicks kenal happy single apa. Sampai dapat AIDS. Tak lah. InsyaAllah. Jangan sampai have sex. Yalah. Kena happy je. Okay. Buat kawan lah. Cium mulut je lah. At least lah. Lepas tu kau dah banyak kawan. Kalau kau balik JB, dia masih ada untuk kau. Kau check rekod dia clean, kahwin. Kau pun tak buat hal apa kat UK. Basically you have a lot of friends. So kalau kau dah kahwin pun, kau bawa wife kau datang UK. Contohlah kau dapat kerja ke apa, kau ada kawan-kawan, kau boleh kenalkan. Jadi kalau kau balik JB, sekali dia semua main dengan kau lah. Lu pun balik UK, lu wasted ada rasa wasted lah. Tapi kau tak put in a lot of effort pasal kau tahu kau tengah enjoy dengan kawan kau. So kau nak kena distract diri kau gitu lah. Okay. That's what I feel lah. Tapi kalau at the end of the day, ni kira trust issue juga ke macam mana? Trust lah bro. Pasal perempuan ni dah distant. Tak ada assurance. Lelaki tu tak dapat assurance. So Siraj, kau ada 3 choice, whether kau nak choose 100k, $100k, 70k ringgit, ataupun 50k rupiah. Siap IG Reels. Tak boleh lah. Sabar aku. Siap IG Reels. Tak boleh lali. Logo lah dan sebagainya lah. Datang podcast. Murah lah. Murah lah.
Tapi aku rasa kalau betul-betul betul-betul lah yang kau masih sayangkan dia, kau just try tu. Macam Messi lah tanya kenapa senyap, kenapa dah jauh, rasa berjauhan rasa dah jauh sangat ni dia punya feelings. So at least kau, bila dia reply, at least kau dapat that assurance. Kalau dia rasa dia nak move on, then kau pun move on lah. Kalau dia rasa tak lah, I sibuk kerja, penat ni semua, then mungkin kau boleh trust dia on that. Tapi at the same time, maybe kau boleh tanya-tanya kawan-kawan dia lah. Macam atau family ke. Pasal kau dah kenal dia kecil apa? Mesti kau kenal family. Betul. So kau boleh call mak dia ke, tanya Cik, siapa kasih nama satu? Siapa? Cik Tak, perempuan dia. Perempuan. Oh, Salimah kata. Salimah Cik, Salimah kat mana? So, kalau macam Salimah dia sekarang tengah sibuk kerja ni semua. So at least kau dapat that assurance from her mother lah. Makcik dah apa ni, masakan kegemaran dia dah 7 hari dia tak balik. Dia pergi mana cik? Makcik pun tak tahulah nak. Habis cik tak call dia? Prepaid dia tak boleh cakap prepaid low. Report polis lah cik. Ni dah orang hilang tau. Tak nak lah. Makcik tahu anak makcik, dia mesti balik punya. Tapi dah 7 hari cik. Tak apalah. Kau mak ke aku mak? Taklah, saya risau. Dia pun senyap je, saya mesej tak reply. Siraj pun dah lama kenal makcik. Dia betul cik. Tapi cuma saya risau. Saya jauh dekat UK ni. Kalau okey Siraj, terus terang, makcik tahu yang kau sayangkan si siapa nama? Salimah. Salimah. Cik anak sendiri pun nama tak ingat. Makcik dah tua. Jadi nak lupa. Habis kau dah tahu makcik dulu isap gam. Robot. Inilah side effect dia. Robot lah makcik. Side effect. Jadi faham lah Siraj. Tapi tolonglah jangan buat makcik boring lah. Nanti saya bilang Salimah jangan ni lah sound state dengan awak boring lah. Awak arthritis issue lah agaknya. Wah, suwe saya kena gitu. Leceh Yalah. Mak girlfriend dah cakap itu dah tak boleh. Dah tak boleh. Dah game. Dah rabah. Paksa lah main ni lah, buang kad tempat bapak lah. Buang kad apa? Kira call bapak lah. Tarik hati bapak balik lah. Have to lah. Okay, aku akan teruskan dengan kiriman daripada Aku kasih. Ada. Okay, baik. Ni baik. Oh ya, by the way, thank you so much for sending us Siraj. Jadil. Salam TCF. Waalaikumsalam. Tolong hide profil aku. Okay, kita dah sembunyikan dah simpan dalam poket. Aku ada sikit benda nak cerita pasal pengalaman kena bully back tu tahun 2008. I see man. Sekarang aku umur sudah 30. By the way, aku dari Malaysia. Masa kena bully tu aku kat sekolah asrama. Kita punya asrama sekolah ada dalam 30 to 40 student from form 1 to form 5. Form 1. At that time aku form 2. Ada di senior form 5 ajak geng-geng sebaya aku. Masa tu pukul sepak terajang aku. Wow. On that time pukul 3 pagi aku rasa diorang panggil buat roll call. Alasan diorang nak pukul aku macam-macam diorang cari. So nak jadi cerita, daripada total orang yang ada masa roll call tu 2-3 orang je tak pukul aku. Kejadian tu actually masa 2008. Masa tu aku umur 14. Tapi sampai 2024 ni aku masih ingat benda ni. Pasal orang cakap benda macam ni memang lifetime punya trauma. Yalah, lifetime lah. Serius Memang lama aku pendam benda ni. Sampailah sekarang aku dah kahwin pun aku masih trauma. Nak lagi panas, baru-baru ni aku ada nampak salah seorang pembuli sebaya aku komen kat satu post video viral dekat TikTok berkaitan abuse yang jadi kat satu tempat childcare. Sekejap. Siapa yang itu post? Yang dulu lah pukul dia. Dulu pukul dia. Dia komen. Dia punya kecoh kat komen, reveal where the childcare at. It cause lifetime trauma bagai. Tapi tak sedar diri yang dia pun pernah jadi pembuli. Aduh. Betul. WTF kan? Alah, WTF. What a fish lah. Yalah. Jujur sampai hari ni aku dendam nak pukul balik semua pembuli aku. Dan menyesal aku tak report warden dan polis masa kejadian tu sebab takut pada senior dan pembuli. Jujur benda ni cause lifetime trauma. Kalau korang TCF pernah ada ke pengalaman macam ni? Tak ada. Aku nak acap bagi pendapat untuk benda ni. Asal aku pula To those yang kena bully kat luar sana, jangan takut untuk bagi tahu cikgu atau polis. Betul. Because everybody have right to protect themselves. Yes bro. Thank you TCF for the good podcast.
Alhamdulillah. Please TCS spread the world against bully. Wah, baik. That's a good message. That's a Yeah, good it's message. Yeah, it's a good message lah. I also want Achap to give No, we Yeah. can share our perspective Some together. opinion. No, sebab bila orang dah cakap macam gitu, Orang kita demand nak lah. kena respect lah. Respect lah, nak kena respect lah. Sebab kita nampak muka kau pun macam pembuli juga. We need to come collectively lah, you know. It's not come collectively. It's come on your face. Come collective, we PCC collective. They are different. Okay Jap, as Yeah. a pembuli macam mana Jap? Sebab Yeah, Acap, yeah. kalau kau dengar betul-betul cerita dia dulu, dia kuat minta orang duit. Di Protection mana lah. dia ada demand dia. Protection money lah. Sampai Betul. Itu saya tak nafikan lah. okay Cap, bila kau dengar cerita macam gini, and sampai benda macam gini bully bahal, sampai orang tu menjadi trauma dan sebagainya, silakan Cap dengan advice kau Cap. Trauma tu ada dua benda kawan Kita Okay. kena faham. Trauma tu dalam segi dia rasa emotional sedih, takut, ataupun trauma dalam segi dia nak vengeance, nak revenge. Nak revenge. Jadi itu dua elemen yang kita kena faham dulu. Dua elemen Baik Achap. Baik. Achap. Acap. Dan kalau mengikutkan cerita beliau, bila kita mendengar tu, basically dia masih tak happy lah. Yalah. Dia ada dendam yang lama Dendam tu. kesumat orang Kesumat. kata tu. Betul. Dia dah perap lama tu. Jadi dengan dendam yang dia tak dapat lepaskan ataupun luahkan kepada dia, dendam tak semestinya kau pukul dia balik tau bro. Ya. Maybe kalau kau jumpa dia, kau just luahkan apa kau rasa, dia minta maaf dengan kau, kau dah okey dah. Betul? Okay Okay lah. Tak Ni semestinya dia nak kena experience pump lah. balik lah, Experience kan? lah. Tapi yang pembuli tu betul-betul nak kena genuinely berubah. Dengar macam bro, aku betul minta maaf, aku jahil tu time lah. Kau nak pukul aku, kau pukul lah. Tapi nampak, yelah, dengan cara kau mesti kau dah mature apa. Ya. Takkan kau nak pukul dia balik kan. Sebab dah berlaku since 2008 sih. Jadi yelah, daripada situ aku rasa kau mesti akan maafkan dia. Maybe lepas tu korang boleh jadi kawan baik. You know, you can exchange contact, you know. Kalau kau tak nak kawan dengan dia, dan settle kat sana, then ciao. Ya. Tapi aku rasa bagus kau jumpa dia lah. Face to face Face to face untuk lepaskan kau punya vengeance lah, kau punya dendam tu lama sangat. Baik. Kau takkan rasa bila dah luahkan tu, macam kau luahkan kita ni sekarang, mesti dia dah rasa lega tau. Ya. Macam wah, aku luahkan Aidil lagi baca, aku minat sangat Minat Aidil. dengan Aidil, yes. Suara dia, I have to lah. betul lah, dia luahkan kan. Luahkan kan. Dia akan rasa macam gentle tau. Dia rasa happy. Rasa gentle lah. Macam dia okay, dapat pegang barang yang lembik. Betul. Habis kau rasa macam best. Kau rasa macam gitu tau bila Aidil baca. Lagipun dia dah cakap, dia cakap aku nak Acap. Takkan Acap yang baca cerita tu. Ya. Dia mesti nak kena Aidil apa? Betul. What are the odds? Odds Ya. Jadi memang dah terkena pada Aidil. Tu yang dia akan bagi lah. Tapi Alhamdulillah lah Aidil dapat baca. Yeah. And Tapi thank you Achap lah for the Achap Ya Acap for the very good apa orang cakap opinion and inputs lah. Terima kasih. Kita boleh teruskan dengan ni terus cerita next. yang satu lah. Next Lah, korang ni lah. Come on lah. Dia minta Achap Dia je minta apa. Acap je Acap. Collectively. Collectively Sama-sama lah. Kasih perspektif masing-masing lah. bagi aku simple je Cap. Aku tak nak cakap banyak lah. I with a man with not more than 10 words lah. Kira-kira lah. Alah, hanggur. Bagi aku kan, Ya. lupakan je lah bro. Move on with your life. Pasal apa? Kau tahu, kau sendiri, diri kau ni, kau dah move on and kau doing better than, maybe better than orang yang pembuli tu. Kau cakap senang lah bro. Kau tak lalu apa aku lalu. Kau cakap senang ke bro. Bang Lee. Kau cakap senang Bang Lee. Ruidin. Kau dengar cakap aku Ruidin. Kau siapa? Pembuli Tak. Aku Yang kena bully lah, yang kena bully sender lah. Oh aku yang apa? Mana aku tahu kau nak Kau Bang Lee lah kau. Oh Bang Di. Kau Bang Lee. Ruizidin. Yelah. Kau dengar ni. Aku dengar daripada tadi. Aku dulu kena bully dengan 18 orang tau. Okay. Gua relax je. Gua masih berdiri je. Berdiri. Yelah. Kan? Jadi bila kau nak rasa kau nak membalas ataupun apa, kau fikir lah Tuhan bro. Kan? Tuhan akan tolong kau bro. Diorang buat gini, diorang tak fikir Tuhan bro kat aku bro. Tak apa lah bro. Maybe macam kau dengar time apa kat podcast tu, Abang Acap cakap apa? Acaf. Dia cakap apa? Kau masih ingat? Vengeance dia kata. Vengeance. Jangan dengar cakap dia.
Nanti korang dua-dua yang susah. Kau bayangkan, kau sekarang tengah ada company yang besar. Ya. Tiba-tiba kau buat macam ni, kau kena masuk. Habis social media semua. Masalahnya aku tak ada company besar bro. Ingat Tuhan lah, Ruizidin. Aku jualan betul piring pun kadang-kadang tak laku. Macam mana kan? Hidup aku susah Bang Lee. Panggil influencer. Aku dari form 1 saya form 4 tau kena. Bila kat form 4 tu belakang pun kena Bang Lee. Kalau susah sangat, kau ikut aku. Gimana? Cuci styrofoam. Tak nak Bang Lee. Aku Form dengar lah. Dari form 1 saya form 4 Ya. berapa tahun tau kena. 3 tahun, 4 tahun lah. Depan belakang aku kena Bang Lee. Kau ingat aku senang lupakan ke? Rabak. Sure lah macam gini Cuba kalau kau kena, diorang ikat kau, diorang tarik seluar kau. Lepas tu anu kau yang kecil tu, diorang melancapkan kau. Kau tengok je. Melancapkan kau. Diorang paksa kau keluar. Kau boleh tahan ke Bang Lee? Terpancut lah Bang Lee. Ingat Ruizidin. Boleh Kau lah, try Bang pronounce nama kau sendiri. Ruizidin. Gigi tutup. Ruizidin. Ruizidin. Ingat ini benda ada hikmah di sebaliknya. Aku dah berbual dengan Benda abang ni aku. dengar Ruizidin. Abang aku Ustaz Ruknudin. Dia buat rukiah dia semua. Dia yang cakap aku. Dia tahulah macam benda gini. Kau cakap dengan dia lah. Sudahlah. Dia dah rukiah dengan aku pun lah. Idin. Aku dah malas nak cakap, tapi aku cakap dengan kau senang satu je. Aku pernah dengar Abang Acaf kau cakap dulu. Benda ni semua dah tertulis. Yelah. Abang ada. Dah kau jalan dulu. Siap lah terus jalan lah. Man with 10 words apa? Tapi betul lah. Ya dah. Benda dah jadi apa. Macam mana Betul. Tapi kesian saya trauma kesian. Of course lah. Kesian. Kesian lah trauma. Pasal kalau cakap pasal bully tu memang something yang tak patut terjadi lah. Pasal kita dah tengok, kita dah selalu berbualkan pasal benda ni. Macam budak-budak yang pukul bantai, yang ambil video apa ni semua, sampai budak ada yang sampai masuk hospital. Ya. Ada yang trauma macam Ruizidin ni. Ruizidin. Dia sampai trauma, sampai sekarang dia masih trauma. Ya. So benda yang bully ni memang something that tak patut lah jadi. Tapi aku tak tahu macam mana kadang-kadang macam mana pemikiran seorang pembuli tu. Macam mana Jap? Aku Maybe diorang rasa sedap ada. Diorang rasa macam syok bila dapat bully orang. Tak, Kau pasal faham tak? Acap pernah minta production money apa. Oh jalan Aku pernah bully lah. Okay, kalau betul-betul Tak, macam aku nak faham macam mana, apa perasaan ataupun apa yang dalam kepala otak si pembuli ni actually. aku boleh cakap yang aku bully lah. Dulu time sekolah aku. Pembuli sial. Dulu time sekolah. Okay, primary school ke secondary school? Secondary lah. Secondary school. Ada satu budak ni aku bully dia pun rabak juga. Fikir balik Tapi tu time bila aku bully pasal aku tengok dia lembut lah. I see. So kau nak take advantage of that Bukan, ataupun apa? aku bingit tengok dia lembut. Oh, kau nak jadikan dia macam lagi kasar. Aku nak dia jadi bro lah. Kau faham tak? Okay. So from there aku macam ill treat lah. You know, with some other friends, we ill treat him lah. Faham? Okay, sekejap. Aku nak try fahamkan lagi. Kenapa kau nak bawa yang budak yang lembut tu, yang kau cakap tu, untuk menjadi lelaki yang keras lah kira? It's just aku feel that kau supposed to be a guy what. Adakah dia classmate kau ataupun Sama macam kelas, sama kelas. Oh, sama kelas. Jadi tu time aku tak ada have that wide knowledge yang tahu macam about, you know, orang jadi lembut, orang ada perasaan macam ni. Aku jahil lah, bodoh lah. Yalah. Jadi bila tu time, bila kau jahil, sama juga dengan yang pembuli, siapa nama dia? Ruizin ni. Ruizidin ni. Diorang jahil dan bodoh. So bila diorang tak ada perasaan, diorang just nak buat ikut hati sedap diorang. Ya. And diorang rasa yang diorang tu yelah ada kuasa lah tu time. Nah itu je. Other than that, kalau yelah dia tak adalah sampai rodoh ke bunuh kan, itu dah rabak lah. But do you feel great after macam dapat bully orang yang lemah macam tak gitu? bro, rasa rabak. Tapi hidup ada pergi ada balik. Bila aku dah makin dewasa lagi, adalah dulu kadang-kadang, you know, kita jahat-jahat kena pukul ni semua. Oh, ada pergi ada balik punya. Macam seorang-seorang ramai datang pukul aku. Ada juga kes macam itu. Tapi nak buat macam mana? Yalah. Nak revenge balik. Diorang kau dah tak tahu apa. So kau pun tak tahu yang kehidupan si pembuli ni, maybe dia ada pergi ada balik dia. Ada susah dia juga. Something happen ke. Something happen family ke, aku tak tahulah, kerja ke apa ke. Kifara is Israel lah Yeah. Kau fikir tu tuan tu adil, ada pergi ada balik, Ruizin.
Ruizi susah nak nama kau. Tapi aku rasa Aku always have this thinking macam pembuli ni, diorang actually rasa insecure. Okay. Macam dekat rumah something happen ke apa kan. So bila kat sekolah tu diorang nak macam nak tunjuk yang diorang ni bukan seorang yang senang ditindas. Okay. Tu TV banyak tunjuk lah gitu. Tindas lah. Banyak tengok TV. Biarlah je. Mestilah. Jadi tahu je. Yalah. Ya, start. Masa so kadang-kadang bila dekat rumah tu diorang macam, contohlah ada abang ke ataupun parents yang macam suruh kau kan. Lepas tu kau dah bingit kat sekolah, kau pula macam, oh kat rumah aku kena kan, biar kat sekolah aku pula nak tunjuk orang yang aku ni power lah. That kind of things lah. Untuk aku lah. Faham je. Pasal aku pun tak faham macam mana diorang fikir, macam mana diorang, perasaan diorang, macam mana diorang how's their mentality. So which actually everything starts from home lah. Tapi macam korang cakap pun betul juga. Mungkin bila dulu tu memang jahil lah. So mungkin yang komen dekat yang childcare kena apa tu kan, so mungkin something happen to him yang buat dia pun berubah juga. So manusia ni berubah, dia ikut peredaran zaman juga, macam berubah daripada jahil mungkin dah jadi baik. So kita tak tahu perjalanan dia macam mana. So daripada mungkin something happen terus dah dapat hidayah ke apa ke. So dah terbuka minda, terbuka hati, then dia jadi someone yang useful lah. Nice. Yang buat kau jadi kuat. Tengok macam kisah Nabi pergi ke Taif, kena cukup-cukup batu, najis semua. Kena bully juga tu kira. Kena bully. Tapi dia doa yang terbaik, lepas tu everything good for him. Tapi yelah, kita doakan Ruizi ni Yes. bagi sesiapa yang pernah kena bully, banyakkan bersabar. InsyaAllah kita doa yang baik-baik untuk dorang. Betul. Aku akan sambungkan last punya story daripada Man Jenggo. Nama dahsyat ni. Salam TCF. Waalaikumsalam. Aku straight to the point ni, aku cakap dengan kau ni. Okey lah, kasih lah. Aku ada matai guys. We have known each other for a decade now. Tapi kita only got together for about a year. And prior to this, we were together for almost 2 years in the past. Tapi kita decided that we want to get back together. Okay. In the years we were apart, she had been dating a lot of other people lah. So she has this Instagram account where she dumps everything kat dalam account tu. Okay. So like gambar-gambar steady dia dulu, before and after me, semua ada gambar-gambar tu. Okay. Semua ada XDD semua Yeah. Now that we are closer and comfortable, I asked if I can take a look at the Instagram account because aku ni curious cat. Curious cat. Curious ke insecure bro? Habis. At first she was hesitant. After a while she give me access to that account only when she's there to view it with me. Then I said to her, can I delete stuff in here that I don't like? She said no. No, bloody no. No. Yes, I know now. Lagu Bob Marley. I put so much effort into posting those pictures. Tu dia cakap, no, I put so much effort into posting those pictures tau. Okay. And this is my account, come on lah. Then obviously aku tak sedap hati lah. Kenapa gambar-gambar ex dia tak nak delete ni? Padahal we were talking about getting married to each other. What are your thoughts? Korang memang terbaik. Aku sayang korang. Masya Allah. Terima kasih Terima kasih Man Jenggo. Baik Man Jenggo. Okay Man, tak nak delete gambar X Dah matai belum? Dah mati ya. Selalunya kau macam okay, kau dah matai kan. Habis tu kau break dengan dia. Kau normally ada certain people will just delete off the gambar-gambar dengan matai dia dulu. Betul. Kan? Ya, tu senang dia. Tapi ada ke certain people yang love to, ataupun diorang malas nak delete? Ni dia dah sound, dia nak delete. Orang tu cakap no, aku dah letak banyak effort nak post tu. So kau nampak Man, Man, kau dah nampak apa Man? It's a direct answer lah. red flags ya. Kalau kau nak kasih kita message yang direct, kita kasih jawapan yang direct. Yes, kasih dia deal. Break. Kan? Habis Man. Habis. Senang lah gitu kan. Lu cakap dia gini simple lah Man. Kasih dah jap. Lu lelaki lah. Lu cakap dia, girl. Oh girl.
You kalau tak delete, you nak cakap apa you cakap? You banyak effort you cakap gitu Memang lah, I memang letak effort apa. Sekarang kita nak kahwin tau. Okay. By I don't care. By end of the week, I make sure you go and freaking delete all the picture. Tring. Siapa? Perempuan tu handphone. Oh, Handphone lama Tring. hello. You. Siapa ni? Ni Kamal lah. Kamal. You punya ex you tak kenal? Kamal. Oh sorry, Kamal yang mana? Yang Choa-Chu-Kang Tak, Buangkok. Oh, I ada Kamal yang Choa-Chu-Kang dengan Tampines. Ada tiga. Dah biar. Okay. Tak ada. I nak minta favor daripada you. Apa dia? Tolong lah you delete kan I punya gambar boleh tak? Asal lah? Ataupun untag I lah. Sebab I ada girlfriend Zee. Girlfriend I dah tanya lah. Tapi Dah letak kita dah takut sebab girlfriend kat sebelah. Siapa call? Oh, ex I lah. Alamak, nampak. Sikit-sikit ex. You cannot move on with your ex Apa you nak marah-marah? Nina lah Tengok, tak pernah maki tau. Selalu ajak I pergi masjid. Asal I'm dia a maki. vulgar guy lah, I tell you. Habis. Apa ni you? Ingat Now apa? your red flag is your ex. My red flag is I'm a vulgar guy. Vulgar guy You tak tahu apa dia call. Apa? Diamlah. Bisa. Wah, keep quiet. I watching the cermin what. Who are you? Mia. That time lah I at Ideal House. Doesn't matter lah, who are you? The wrong way. Kinzel kau. Yeah. Okay, teruskan. Yeah. You tak tahu ber ex I call nak apa. You main sembarang. Ni pasal alamak, malas nak layan you. When you are in this relationship, no ex involved, no ex can call, no ex picture involved, everything must be. Sekali ex you call, I tak cakap apa-apa. Mana ada ex? Tak ada ex. John. Sekarang kau dah fed up lah, John. Relax lah saya. Lu sini. Aku baru nak try soundstage dengan perempuan ni. Lu sini. Lu cakap dengan kau punya girl. Sekarang ni malam kau nak proceed tu jantan lah. Apa dia? Apa ni? Ni malam lu punya ex semua kau rembat. Samsia, kau jangan text dia lah, Samsia. Kau tak nak delete kan? Ni malam semua aku pukul. Apa yang nak show power? Kau jangan macam gini, Samsia. John, lu kasih dia, John. Lu tak show power sangat Lu ni. belum kenal lah kita, Samsia. Kau siapa? Kita buat budak 25.3 lah. Kau bilang dia lah, lu sabar. Gua kau udah ada 3 It doesn't matter. Dah kena lagi tau. Apa ni Cak? Gua dengan John, kita memang proceed ni budak proceed. Kita udah proceed. So you think I care? Baju kita budak 32.5. You think I care apa nak proceed apa? Bonzo, buat dengan dia lah. Time lambat lah nak pergi pukul-pukul orang. Bonzo nama. Simple meh aku cakap. Sekarang I cakap Ayu simple meh. Malam ni benda tak settle, kita pergi proceed. I dengan John kita pergi proceed. Proceed lah. You think I care? John, Kita kita kasih proceed. punya lah. Apa kau berbual? Kita kasih dia, John. Kasih punya Kasih lah. I don't even care. Dengan kau sekali kita kasih lah, Samsia. You tahu kan bapak I siapa? Siapa? Dia polis tau. Polis. Dia dulu MPCC. Mesti dia kenal dia lah. Ada badge meh. Ada badge. Ada badge. Marching Gold contingent. badge. Betul. NDP participate. Swimming. Tapi banyak lemas. Ya, jadi ni malam kita akan proceed. Kita akan kasih punya lah. Confirm, Kasih lah. Tak ada masalah lah. Sia. So green light. Kira dah fanatik kau. Ya. Dah fanatik gila. Dah Asia. Leceh. Aduh. Jadi kau buat gitu Aman. Taklah kau kasih dia timeline lah. Kau berbual dengan dia. It's the best tu. Kita selalu cakap selalu dapat berbual, clear things out. Kalau kau dah rasa macam red flag, then angkat kaki, jalan Aman. Cakap kau jealous. Maybe kau tak cakap kau jealous. Sometimes kadang-kadang perempuan ataupun lelaki tak boleh baca korang punya mind. Usually perempuan ni dia suka beat around the bush lah. Yalah, leceh lah. Too much push lah. So Kau shave lah. So nak kena Kau pun nak kena direct. So at least dia pun tahu apa kau punya niat lah. Betul. Kalau tak pun break. Ataupun kau call Wanzal lah.
Betul. Beli rumah ke apa ke. Wan Ezal proceed lah. Kasih Wan Ezal Proceed. Especially Wan apa. Wan kalau buka kepak ada time boleh terbang sah. Wan now. Se. Pakai tinggi Sia. Teruskan lah Ali. Yalah. Mana boleh kasi hacking gitu. Okey lah. Kau tak boleh habiskan gitu. Okay, let's say kalau macam Wan, kau rasa macam okay, ni tak works. Kau nak beli rumah 2 bilik 1 hall ke apa ke untuk diri kau ke apa ke tak? Asal 2 bilik 1 hall. 3 bilik ke kalau mampu lah, insyaAllah lah. Kau boleh collab lah. Call aja Wan Ezal, insyaAllah diorang akan membantu lah. So boleh follow mereka di Instagram, Facebook dan juga di TikTok Wan Ezal, atau boleh call atau WhatsApp di 9196-0066 9196-0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, boleh saja mencari Wan Ezal, WhatsApp atau DM mereka sekarang juga. Dan sekiranya kalau kita bertiga terkasar bahasa, harap dimaafkan daripada hujung rambut ke hujung kaki. Itu saja daripada kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Rendelaki. Goodbye. Apa Wailio kau? Tak. Macam sesak nafas lah. Yeah.